Dek, Ya, Mak. cobalah tanya siapa-siapa yang jual kuih raya ni, Dek. Pak Karim tu tak jual lagi ke? Sebab itu mak suruh tanya adik, dia dah nak raya ni, Dek. Surga itu Oh. berada di bawah Aduh. telapak kaki ibu. Khusus kiri kanan. Muliakan orang tuamu. Okey. Allah yang Baik, Mak. mengangkat derajat. Kejap ya. Itu janji Allah. Bang, mak saya suruh tanya kat mana ada jual kuih raya. Saya rasa kat sini adik. Okey. Saya rasa kat sini lah. Mak, abang tak siapa-siapa tu kata, saya rasa kat sini lah, Dik. Banyak ke kuihnya kat sana? Oh. Jap mak. Bang, mak suruh tanya, banyak ke kuih raya kat sini? Oi, sini pesta kuih raya dik. 5 balang 100. Boleh campur-campur. Mak, abang tu kata ni pesta kuih raya, Dik. 5 balang 100, 2 campur-campur. Oh iya ke? Itu kat mana tu? Oh, okey, jap mak bang, mak suruh tanya kat mana kuih raya tadi tu? Apa? Mak dia tanya, kedai kita ni kat mana? PJCC Jalan Taman Medan. Kau ni kerja lama pun tak tahu. Dia kata kat PJCC Taman Medan. Kerja lama pun tak tahu. Bang. Oi bang, baik kau buat video ke kawan kau daripada kau ulang-alik. Betul ke? Mak, adik dah halang-halang buat sinematik untuk mak. So, senanglah. Ni mak tengok ya. Silap. 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 Alamak. Salah rakam video sinematik lah, mak. Apalah kau ni, Dek. Nak bagi tunjuk video kuih raya. Tapi gambarnya sendiri. Kalau susah sangat, kau bawa lah kemah kuih raya tu, senang lah mak beli. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Baik, mak. Adik laksanakan.